Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan Tone Excel. Nama saya Mazlan Abbas. Saya mula kembangkan bisnes Tone Excel ini pada tahun 2010. Saya join pada 15 hari bulan 7 2010 dan semenjak itu saya kembangkan bisnes Tone Excel ini dengan mengajak rakan-rakan untuk menggunakan SIM card ini kerana produk dia adalah produk keperluan gunakan handphone. Dan Alhamdulillah saya buat video testimonial ini pada bulan 7 2012, maksudnya cukup lengkap 2 tahun saya menjalankan bisnes Tone Excel ini. Apa yang saya perolehi selama 2 tahun ini, peringkat awal dulu, statement dia tak ada keluar dekat sini. Peringkat awal dulu pada bulan Mei saja, komisen yang saya dapat dah mencecah 2000 lebih. Dan dia meningkat, ada masa dia turun sikit, dia naik sikit, okey. Dan komisen tersebut bertambah pada bulan Mei 2012 dapatlah sampai 4000 lebih, dan Jun lebih kurang 6000 lebih. Dan ini nampaknya komisen dia makin berkembang ataupun makin membesar. Ini adalah komisen apabila orang top up, dekat mana pun mereka top up, saya akan dapat komisen. Keluarga saya juga pakai SIM card TuneTalk Tone Excel ini, dan dalam masa yang sama mereka pun secara sambilan kembangkan perniagaan ini dengan menawarkan kepada rakan-rakan. Jadi bulan Jun yang lalu saya pun dapat komisen lebih kurang 6000 lebih, isteri saya pun dapat lebih kurang 2000 lebih, ini 2000 lebih. Jadi satu keluarga kami dapat lebih kurang 6-10 lebih kurang komisen top up saja saya dapat lebih kurang 11,000. Okey. Dan pendapatan ini nampaknya dah jadi macam pencen, tiap-tiap bulan dapat dan tiap-tiap bulan dia makin berkembang. Itulah hasil apa yang saya dapat semasa menjalankan bisnes Tone Excel ini. Dan saya juga memberi hadiah kepada diri saya. Duit komisen tersebut saya kumpulkan dan saya belikan sebuah kenderaan, iaitu kereta BMW 3 Series. Walaupun dia tak baru, tapi saya berasa seronok kerana saya boleh beli cash secara tunai. Dan saya boleh berkata inilah hasil bisnes Tone Excel yang saya buat dalam masa 2 tahun dengan bermodalkan duit hanya sebanyak RM80 sahaja. Saya berjaya mendapat sebuah kereta BMW secara tunai, dan juga sekarang ini saya telah pun mempunyai pencen sebanyak 11,000 setiap bulan, dan dia akan berkembang dari bulan ke bulan. Alhamdulillah, inilah kenderaan yang saya beli, walaupun dia tak baru, second hand. Alhamdulillah saya dapat beli secara tunai, tak payah nak tanggung apa hutang. Dan inilah hasil yang saya dapat dalam 2 tahun menjalankan bisnes TuneTalk Tone Excel ini. Itu saya abadikan nama website saya tu, toneexcel.biz, earn income with your handphone. Mudah-mudahan perniagaan TuneTalk Tone Excel ini akan terus maju, dan kita bersama-sama kembangkan dia, sebab market dia masih luas lagi. Dan saya bersyukur kerana masih terbabit di dalam perniagaan ini hingga ke hari ini. Terima kasih.